Ya, betul PRN kali ni. Wah, ni baru PRN ni belum Bang, PRN bang, boleh. bang, bang, nak tunggu ramah Ya, sikit? saya. Nak tunggu ramah sikit boleh? Biru ke merah? Merah. Yes, akhirnya. Kenapa? Dari tadi biru ke? Ya bang, setelah 10 orang saya tanya akhirnya ada merah satu ni. Bang, kita sama bang, merah bang. Ya ke? Kereta apa tu? Tu kereta saya tu Myvi merah tu. Nampak? Bukan warna kereta bang, bukan. Habis tu? PRN Johor. Lah, Ah. PRN biru lah. Kenapa tak tanya dekat puak-puak sendiri je? Cantik sikit survey tu, barulah shot sendiri kan? Tanya dekat orang ramai memang laut lah kan? Kenapa biru bang? Abang setuju ke Najib dibebaskan macam apa yang Parti Biru nak? Setuju. Walaupun dah didapati bersalah. Setuju juga? Dulu awak setuju tak pemimpin tinggi awak dulu tu dibebaskan macam apa Parti Merah nak? Setuju? Walaupun dah didapati bersalah. Mana yang abang rasa lebih teruk? Curi susu ke curi 2 bilion? Mana yang awak rasa lebih teruk? Salah guna dadah ke salah guna kuasa? Kenapa penyokong Barisan Nasional masih lagi kesiankan Najib? Tunggu. Tak jawab pun soalan saya. Saya wartawan. Saya Rizwan. Saya yang tanya soalan, abang jawab. Macam tu lah temu ramah berfungsi bang. Ni first time ke apa? Okey. So, tak nak jawab lah soalan saya. Tak, saya tak akan jawab. Tu kenapa jawab? Kata tak nak jawab. Maksud saya soalan abang tadi lah. Oh. Okey. Tanyalah. Soalan tadi, kenapa penyokong BN masih lagi kesiankan Najib? Bukan kesian. Kita orang ni lebih kepada turutang budi lah kepada dia kan. Pasal dia kan PM yang jaga rakyat, Perdana Menteri yang menjaga rakyat. Dia jauh beza dengan yang sekarang ni. Terus terang cakap, jauh. Walaupun dia ada kes ke apa ke, masih lagi kesian kat dia. Itu antara dia dengan Tuhan. Saya tak nampak dia curi. Sama lah dengan awak kan. Awak nampak ke pemimpin parti tinggi awak dulu tu buat apa dulu? Tak nampak kan? Tapi mahkamah dah buktikan yang dia tu bersalah. Lah. Tak salah pun kita sokong orang yang dah terbukti bersalah. Kita sokong bakti dia. Kita kenang jasa dia. Bukan sokong salah dia. Tak salah pun. Ya, tak salah bang. Tapi nampak jelas yang abang ni menyokong perasuah macam dia. Lah. Habis tu yang kau sokong sekarang ni, kau menyokong apa? Menyokong salah guna kuasa? Menyokong gitu-gitu? Kan dah didapati bersalah juga kan? Jawab lah. Jawab. Saya wartawan. Saya Rizwan. Saya tanya, kalau Najib bebas, abang tak kisah ke dia curi lagi? Kalau dia bebas nanti? Sama lah dengan awak pun. Awak kan tak kisah kalau pemimpin awak buat benda jahat yang dia buat dulu. Saya tak cakap pun saya tak kisah. Tak cakap pun saya sokong benda jahat. Mestilah awak tak kisah. Awak sokong dia. Saya tak cakap pun. Saya tak kisah. Abang tak boleh tuduh macam tu. Abang nak tanya dulu. Itulah. Lain kali cermin diri tu dulu. Kau gelakkan orang, tengok seluar orang koyak, tapi seluar kau sendiri koyak kat buntut kau tak sedar. Tak, abang tak boleh tuduh saya sokong benda jahat. Patut abang tanya dulu saya. Tanya dulu. Lah, awak kan wartawan. So? Saya Rizwan. Ya. Wartawan tanya, Rizwan jawab. Macam tu lah ramah berfungsi. First time ke? Alah bang, tolonglah tanya. Tanyalah saya kisah ke tak. Dia kan idola awak. Mesti awak tak kisah. Tanyalah dulu. Saya tak jawab lagi kan. Siapa wartawan? Saya. Awak lah tanya soalan. Okey, saya tanya. Boleh tak abang tanya saya? Dah tak nak lah. Apa ni pasal orang? Bang, sini.